Apa? Sudah pukul 8 pagi dan dia masih tidur. Bangun! Ibu, kenapa ibu menjerit macam tu? Kalau kamu tak mau bangun sendiri, saya akan tarik kamu keluar dengan paksa. Bangun, sayang. Jika kamu tidur kau naik pergi Mama juga rawatan air akan datang kepadamu. Apa yang ibu lakukan? Saya sedang kejutkan awak untuk gadis hari jadi kesayangan saya pada hari jadinya. Selamat hari jadi sayangku. Sudah tentu, saya sediakan hadiah untukmu. Buka cepat. Mak, ini buku. Terima kasih. Mari. Cupcake sekarang, saya akan buat permintaan paling rahasia dan meniupkannya pergi. Terima kasih, Ibu. Saya telah hubungi sayang, Pai. Suara makalah, sadar. Bagus. Cik Phoebe, bangunlah. Hari di luar tingkap sangat indah. Oh, betapa nyenyaknya dia tidur. Cik Phoebe, selamat pagi. Bukalah mata yang menakjubkan. Oh, selamat pagi, Kim. Oh, awak sudah sediakan segalanya untuk pagi yang sempurna. Tompok emas kegemaran saya. Sekarang kita akan memakainya di mata. Terima kasih. Awak ingat? Sudah tentu saya ingat. Hari ini hari lahir awak. Selamat hari lahir. Buat permintaan. Mari kita coba. Itu menjijikkan. Mungkin mereka selalu... Sebenarnya ada free. Oh, bag emas ini pasti milik saya. Apa yang akan berlaku di sana? Kasut baru? Bag? Saya tidak perlukan tampalan ini lagi. Mari kita buka hadiah. Oh, tahu apa yang saya mahu? iPhone baru. Hebat. Sekarang mari kita buka dan menilai kamera baru. Saya sudah perlu memuat naik gambar-gambar menarik ke semua media sosial. Senyum dan muka tersenyum dan muka sedih. Kim, awak boleh tinggalkan saya sekarang. Pergi. Baiklah. Mari. Dan pilih keluar dari... Apa yang dilakukan di sana begitu lama? Sudah masanya kita pergi kerja dan dia pergi sekolah. Ayo. Baik. Sayang. Oh, tidak. Oh, baiklah. Saya perlu pilih apa yang saya akan pakai untuk ke sekolah hari ini. Pilihan yang besar. Saya mempunyai satu pakaian lengkap, tetapi sangat cantik. Mari kita pakai. Oke, hari ini semua orang pasti akan memuji saya. Hei, seluar jeans ini kotor. Oh tidak, saya tak boleh pergi ke sekolah macam ini. Semua orang akan ketawakan saya. Dan ini satu-satunya dan seluar jeans terbaik dalam almari pakaian saya. Alamak, saya ada ide hebat. Sekarang saya akan kongsi satu petua berguna yang saya jumpa di TikTok. Saya perlukan keratan majalah yang menarik, gam, dan berus. Dan sekarang kita sesuai gam pada berus dan oles pada jeans. Kita akan lekatkan semua keratan pada jeans ini. Dan sekarang kamu perlu percikan semuanya dengan peluntur. Hebat! Sekarang lihat betapa mengagumkannya hasilnya. Hebat. Saya ada jeans baru yang keren. Apa yang patut Ratu ini pakai hari ini? Alangkah ruginya. Kalau cermin boleh bercakap dengan saya, ia akan beritahu saya apa yang perlu dipilih hari ini. Saya ada terlalu sedikit kasut dan gaun. Saya patut terbang ke Milan dan kemaskini almari saya. Semuanya begitu ketinggalan zaman. Ini sebenarnya dari almari ibu saya. Bagaimana ia boleh ada di sini? Ia menjijikkan. Kim, saya perlukan bantuan awak. Ya, Cik Phoebe. Apa yang berlaku? Oh, ia merah. Sejuk. Sejuk. Tiada apa untuk dipakai. Saya faham. Sekarang kita akan selesaikan semuanya. Di mana kita boleh cari kawan-kawan awak untuk belikan Cik Phoebe barang-barang paling trendy hari ini. Saya sudah berayar ini barang-barang Anda. Oh, jadi itu yang saya perlukan. Terima kasih, Kim. Anda boleh pergi. Tetapi lain kali Anda perlu sedikit lebih cepat. Oh, bagus. Ini berlebihan. Jadi saya sempurna semula dan saya boleh pergi ke sekolah. Di sekolah kegemaran Sejuk saya. lagi. Hari ini pun tidak lewat. Halo semua. Adakah Janaisha atau adakah Nerd ini bercakap dengan kita? Sorry, baru kereta bercabu yang hebat ini. Adakah ia baru? Perhatian. Sure. Kami perlu menghamparkan permainan merah jambu untuk Cik Phoebe sehingga ke pintu masuk sekolah. Supaya dia tidak terluka. Kasih Yesus mahal kau jika Anda keluar. Bagus. Oh, akhirnya. Hai semua, saya Phoebe. Saya pelajar baharu Anda. Saya harap sekurang-kurangnya ada seseorang di sini yang mempunyai uang sebanyak saya. Baiklah. Dia nampak begitu hebat. Mari kita pergi. Oh, kita kena pergi ke kelas. Kalau tidak, cikgu matematik akan mengadu kepada ibu lagi. Tapi saya lewat. Cepat dan lari, Chloe. Sila masukkan kod untuk petimel saya. Jika tidak terlalu sukar untuk diingat. Hebat. Wow, betapa cantiknya semuanya. Dan hari ini saya perlu... Di mana ya? Oh, jadi itu.
Ya, itu beg pelajar kecil saya. Saya perlu masukkan buku catatan itu ke dalamnya. Hebat. Kerja yang bagus. Betapa sorry. Saya tidak berniat untuk... Apa lagi yang ada di sini? Hello, si bodoh. Hebat. Phoebe menyapa saya. Kita perlu mengumpulkan semua buku teks secepat mungkin dan memasukkannya ke dalam laci. Saya ada biskut lama di sini. Memberikannya kepada saya setahun lalu. Sedikit gigitan. Sedap. Loker saya kelihatan membosankan. Kita perlu cari sesuatu dengan segera. Tapi apa? Oh, betul. Saya masih ada sekeping kertas dinding selepas pembaikan dan hanya beberapa barang kegemaran. Saya akan lekatkan semuanya di pintu dan jadikannya nampak menarik. Saya comel. Saya street sweet. Semua yang saya sangat cintai ada di sini. Lihat semua benda ini. Bukankah ia hebat? Jadi, sudah tiba masanya untuk pelajaran saya. Guru pasti akan hubungi ibu saya. Cepat dan lari. Kärleksdagen. Flerpussel matematik dan kewalhiuat senso. Jurun finds and sword berat vekitas lam di tugas berda amor. Masa. Ayo. Kita jual semuanya sekarang. Namun seronok saya bersiap untuk ujian di rumah. Oh, tidak. Pensil saya patah. Tetapi saya tidak ada satu lagi. Saya pikir mungkin ia ada dalam bag bimbit saya. Oh, tidak. Sekurang-kurangnya ada gula-gula. Oh, saya dapat idea. Saya boleh letakkan semua gula-gula dalam cat A. Tambah sedikit air dan dapatkan cat lazat yang boleh saya gunakan untuk menyelesaikan ujian matematik. Hebat. Saya bersedia. Jadi ia sangat mudah. Sempurna. Mama akan gembira dengan A saya yang seterusnya. Tidak semuanya Rina bagi Fairwing. Sorry, langsung tidak berlor matematik Maydoe. Benar saya harus memerlukannya bermudah untuk saya minta orang yang pandai untuk menyelesaikannya untuk saya. Ayolah, tolong saya. Saya akan beri awak sedikit uang. Baik. Sedikit lagi duit. Dia macam Kalian cari di Central Malis Jurnal Scientific? Saya setuju. Terwilih sambil yan saya. So pada bagaimana setelah kerja luar kau berkelai pada serai itu salganan. Allah, dapat saya untuk membaca sedikit. Saya tertanya-tanya apa hasilnya. Wah! 1A. Sempurna. Apa yang saya dapat? Apa? Adakah semuanya salah? F minus? Hey, Kramer. Awak sepatutnya selesaikan semuanya dengan sempurna. Hooray! Ya, masa rehat. Akhirnya, kamu boleh mengambil snack. Kim, ambil buku ujian dari meja saya. Ya, terima kasih. Dan sekarang saya perlu menyediakan meja, dan saya boleh makan tengah hari. Seperti di rumah. Ikan. Menjijikan. Bawa ia pergi. Harap saya tidak akan lapar hari ini. Ayo, berikan saya sesuatu yang sedap. Lebih baik kali ini. Oh, pizza. Sesuai rasa saya. Apa yang awak ada orang bodoh? Oh, ibu saya menyediakan bekal untuk saya hari ini. Dia selalu meninggalkan nota comel untuk saya. Oh, sangat lazat. Sandwich kucing. Wow, sandwich apa ini? Nota comel. Dan ibu bapak saya bekerja sepanjang masa. Jean, saya ada ide hebat. Mari kita tukar bekal makanan. Bagus. Wah, ini pizza yang sangat lazat. Terima kasih. Dan pergi memerlukan party. Jane, jangan berdiri di situ. Mari kita bergaul dengan mereka. Saya tidak pernah kira pesta yang lebih seravin daripada ini. Koktel ini untuk jawab. Sorry, kahai. Pakaian baru saya rasakan. Siapa yang malaya? Apa yang semua ketahukan? Saya baru saja terkena koktel. Ini sangat memalukan. Saya pergi. Sekarang tiada siapa yang mau berkawan dengan saya. Ini bukan mengenai uang. Ini memalukan. Phoebe, awak okey tak? Oh, saya faham. Awak tak dalam mood terbaik. Oh, saya ada idea. Phoebe, saya boleh pinjamkan awak baju sejuk saya. Nenek saya buatkan untuk saya. Nah, sekarang awak ada pakaian yang hebat. Saya balik dengan pakaian baru untuk bergaya. Macam mana dengan pakaian baru saya? Ia sangat cantik. Ia dibuat khas untuk saya. Terima kasih, Jane. Jom kan, mari kita pergi ke cabaran kulinari. Wah, Dan, awak perlu berhati-hati. Mari kita cari tahu apa yang Bai Mia mahu. Wah, itu kue. Betapa comelnya. Mari kita masak kue paling sedap dalam hidupnya untuk Bai Mia. Jom. Sudah. Saya sudah tahu di mana saya perlu mulakan. Cucu, berhenti. Ketuk pintu. Itu Tidak buat apa-apa kepada awak.
Hai saya tunjuk cover man dari kopingan bal. Tidur. Gulungkannya keluar dengan gulungan. Saya Korean Burnie. Bulan, kau letakkan di Norris Kuali. Pindah ke dalam ketuhar dan tunggu sehingga dibakar. Sempurna. Ah, nenek. Kamu tidak akan mengejutkan sesiapa dengan biskut seperti ini. Biar saya tunjukkan kelas induk membuat rumah roti Saya perlu Halia. pemotis bentuk-bentuk yang diperlukan dari... Saya kalau binus dari rumah. Sekarang kita masukkan semuanya dalam ketuhar. Lihat bagaimana Iver saya mantap ini saya boleh Saya memotong rasa- dough dengan ini. Satu bulatan sudah cukup untuk saya lihat itu. Hebat. Apa yang patut saya Lakukan lakukan? sekarang. Oh, betul. Saya mau tambah lagi gula-gula M&M ke pintu. Ya, di sini mereka. Ia akan menjadi sangat lazat. Kakak Mia pasti akan menghargainya. Yuhu! Kami akan masukkan semua ke dalam ketuhar sekarang. Ya, nenek, ini dia. Dan tunggu. Saya hampir lupa biskut saya sudah siap. Saya boleh keluarkannya. Hanya lihat betapa sedapnya ia. Sedap. Baiklah, dan saya punya sudah siap. Tinggal susun rumah roti Halia daripadanya. Ia tidak susah sama sekali. Kita saluti semuanya dengan krim vanila dan hias rumah itu sendiri dengan marmalad dan gula-gula yang cantik dan sedap. Ia akan sangat lazat. Betapa cantiknya. Saya sudah kuat. Oh, betul, Skittles. Saya serahkan bermain yang tinggal hanya menambah beberapa butiran dan taburkan semuanya dengan gula serbuk. Mari kita buat. Sampai now. Kemudian daur risau. Boleh jadi. Tidak! Biskut. Ia hangus. Ia langsung tak nampak menyelerakan. Selamat tinggal. Wah. Tunggu Dari mana sekejap. datang bau busuk ini? Biskut ini terlalu keras. Macam mana saya nak makan ini? Saya tak makan. Apa yang ada di sini? Lihat rumah itu. Unicorn saya gembira. Dan ia sangat lazat. Saya suka. Bagaimana dengan biskut ini? Mari kita lihat. Baiklah, saya boleh buat menara daripada mereka. Dan seperti burger saya memakannya. Saya semua sekaligus. Mereka sangat rangup. Tetapi tidak mengapa. Saya fikir pemenangnya adalah rumah ini dari chef. Saya tahu saya lebih baik daripada kamu semua. Saya tertanya-tanya apa yang Mia kecil mahu sekarang. Wah, luksha pizza yang cantik. Hebat. Ini adalah tugas yang sangat mudah. Sehingga semua orang patut boleh buat. Mari kita masak secepatnya. Saya sudah bersedia. Saya tahu di mana saya akan bermula. Saya perlu membuka pesto tomato, tetapi saya tak boleh lakukan. Oh, cucu, terima kasih kerana membantu saya. Oh, kamu sangat kuat. Bagus sekali. Mari kita cuba. Sangat sedap. Sekarang saya akan parut keju di atas dough dan pesto tomato. Hebat. Sekarang mari kita tambahkan sedikit salami. Oh, cucu, saya perlukan Untuk ini. pizza. Ketuhar Mari dan letakkan di dalam. begitulah. Hai, Jeff. Dan apa yang awak lakukan? Saya ada semuanya di bawah kawalan. Saya jumpa pintu itu dan jatuhkannya. Apa yang patut saya buat sekarang? Terima kasih, Nenek. Nenek memang penyelamat. Lihat itu. Saya ada marshmallow puff. Mari masukkan ke dalam dough. Begitu sahaja. Sempurna. Sekarang Sedap. tiba masanya untuk Skittles. Saya mahu membuat... Yang cari kemukis lah kita. Sibuyas darah warna pelangi. Oh, Susan Baker, you bunker order that only. What? Sekarang lihat. dalam ketuhar dan tunggu. Apa benda ini? Mari. Saya sedang membuat pizza terbaik untuk Mia. Untuk memulakan, saya akan melukis Satu dough. hitam. Kerana hanya pizza mahal boleh berwarna hitam. Hebat. Sekarang mari masukkan lebih banyak pesto tomato. Ia akan sangat sedap. Saya akan parut keju sebenar dengan kulat di atasnya. Ia mempunyai bau yang luar biasa, menyenangkan dan halus. Baby Mia akan menghargainya. Dan saya akan gunakan makanan laut untuk inti. Udang dan kerang. Sekarang mari kita tambah tomato dan brokoli. Kami tentu saja. Lagi banyak lagi sedap. Bagus. Pizza saya sudah siap. Saya masukkan ke dalam oven. Dan sekarang hanya tinggal menunggu pizza masak. Ini bahagian yang paling susah. Betapa harum bau di dapur. Ia akan siap tidak lama lagi. terlajak tidur pada saat itu. Kawan-kawan. Nenek, bangun. Putrimu sudah siap. Oh, betul. Hebat. Ini amputasi yang cantik. Hebat! Pizza saya sempurna. Saya tertanya-tanya bagaimana pizza saya. Oh, ya. Ia perlu untuk mengeluarkannya. Oh, wow.
Wow, ia cantik. Baiklah, tidak secantik yang saya fikirkan. Hurai, saya benar-benar ingin merasai pizza ini. Ia kelihatan sangat pelik. Oh, sejenis cengkerang. Saya tidak akan mencubanya. Mari coba yang ini. Ia sangat susah. Tidak, saya tidak suka. Bagaimana dengan pizza nenek? Begitu harum yang sedap. Oh, nenek, ini adalah pizza terbaik dalam hidup saya. Sangat sedap. Saya pilih nenek sebagai pemenang. Yuhu, tarian kemenangan. Oh, Belakang tidak sama lagi. tolong. Apa yang Mia kecil lukis untuk kita kali ini? Wah, ia adalah burger. Betapa hebatnya. Ia akan sangat sedap. Saya janji kawan-kawan kita mesti cuba yang terbaik. Baiklah. Saya tidak mau masak burger Mia, klasik dari... saya akan membuat burger manis yang pasti awak suka. Saya ada idea untuk isinya. Mari ambil lebih banyak Nutella. Mari cucuk dan cuba dulu. Betapa lazatnya. Saya suka. Mari tuangkan lebih banyak pada roti. Mia pasti akan beri hidangan saya skor tertinggi. Mari ambil marshmallow dari isi. Ini dia. Lihat betapa besarnya. Saya akan membuat burger klasik supaya cucu perempuan saya akan Saya Jeffy. pasti menyukainya. Mari ambil roti dan keringkannya sedikit dalam kuali. Oh, abad yang lalu. Sekarang semuanya ditentukan oleh teknologi. Di sini saya ada biji-bijian khas di mana saya akan masak semuanya. Anda akan dapat burger yang sempurna. Oh, kita akan lihat tentang itu. Saya perlu ambil daging cincang untuk buat patty burger. Saya rasa itu sudah cukup. Gulung dan tekannya. Aromanya sungguh menakjubkan. Sempurna. Oh, ya Tuhan, Ben, apa yang awak buat? Awak perlu bertenang, Ini buat sayang. jejak sagu saya. Saya sedang meranggang marshmallow sampai ia berwarna coklat. Oh, lihat itu. Ya, lebih menyelerakan begitu. Mari letakkan sedikit marmalade di atas dan satu lagi roti di atasnya. Burger manis saya sudah siap. Saya Hanya ada. Angkasa, saya... beri mentah. Bagus. Ya, kilauan itu. Siapa? Saya suka. Oh, ya. Tambah beberapa. Baiklah. Nerd di Saya tempat akan- teratas 2. Bagus, burger itu... Macam mana? Tahniah. Cucu. Kami harus tahu baru sebaik mungkin. Chef, bisa lihat. It's been nom. Mau kembali ke burger paling lezat di dunia. Pada saya. Saya sudah goreng roti itu. Jadi sekarang masuk untuk goreng daging burger. Oh, berapa sangat sedap. Lihat itu. Seterusnya bacon. Digoreng dengan sempurna. Sekarang kita akan potong tomat. Salad. Sos tomato. Bagus. Sekarang letakkan kepingan daging burger, sedikit keju, dan bacon. Tambah satu lagi keping tomato di atas, dan 3 lapisan lagi. Sempurna. Anda boleh hidangkan. Baby Mia, coba secepat mungkin. Pastrami sudah bersih. Saya perlu tambah sedikit lagi sos ke atas potongan daging saya. Oh, dan sudah tentu sedikit timun jeruk. Oh, saya tak dapat buka balang ini. Boleh bantu saya? Tentu, Nenek. Terima kasih. Oh, mereka sangat sempurna. Buatan sendiri, sama seperti cucu perempuan saya menyukainya. Satu lagi roti di atas, dan saya sudah sedia juga. Saya bising. Hai, hebat. Ini dia sayangku. Ini merah. Adakah semuanya sudah siap? Oh Tuhan, semua burger sangat menarik. Saya mau coba yang ini dulu. Sangat lazat. Dan apa yang ada di sini? Wah, nampaknya nenek yang memasaknya. Semua isi terjatuh. Saya tak suka ini. Apa ini? Betul. Abang saya buat yang terbaik untuk saya. Jom coba burger manis ini. Semua hiasan di atas, saya sukakannya. Bagaimana ia berdagang? Heran kita ada marmalade di sini. Hebat. Saya sangat suka mereka. Sedap. Dan bahkan marshmallow. Baik, kacang. Neraka sempurna. Siapa yang akan Dan menang? saya memilih abang saya. Baiklah, akhirnya saya sudah pikir saya tidak akan menang. Kali ini, pasti ada sesuatu yang sangat sedap. Wah, ini nugget. Jam cepat sebelum Bainia mula menangis. Bangun, nenek. Kalau tidak, dia akan terlepas semuanya. Nugget? Oh, yang Forsela. Wah, saya akan tunjukkan semuanya sekarang. Hai, saya perlu letakkan sedikit minyak dalam kuali. Hai, saya rasa itu sudah cukup. Sam,
Tolong. lainnya? Tentu. Ambil. Sayang. Hore. Sekarang mari kita tuangkannya ke dalam kuali juga. Ayo, ayo. Berhenti menuang. Hei. Oh, sedap. Itu terlalu banyak. Ups. Dan perlu berhati-hati. Sekarang potong ayam itu kepada kepingan kecil. Supaya ia kelihatan seperti nugget. Sediakan semuanya. Kami pecahkan telur ke dalam pinggan. Angkat securinya. Celuk ayam ke dalam telur. Kemudian dalam serbuk roti. Kemudian ke dalam kuali untuk digoreng. Lihatlah betapa cantiknya nugget tersebut dihasilkan. Kami letakkan semuanya. Sama, seperam. Arvadi wakada serius. Saya pasti akan ada resipi yang lebih baik. Tabur banyak emas pada nugget saya. Sempurna. Tengok betapa bersinarnya mereka. Kami letak semuanya di atas pinggan hitam. Apa? Ya, kamu dengar saya betul. Mereka kelihatan sempurna dan sangat menarik. Kesan nitrogen cecair? Hebat. Wah, chef melakukannya dengan begitu hebat. Bagaimana saya boleh mengejutkan Mia? Oh, betul. Saya akan ambil nugget McDonald yang siap dan celupkan dalam keju. Letakkan ia pada lidi dulu. Celupkan mereka dalam keju. Oh, nampak sedap sekali. Saya mau mencubanya. Sekarang ke dalam serbuk roti. Oh, celaka. Oh, tidak. Oh, kemana mereka pergi? Saya ada idea. Saya boleh ambil Cheetos dan potong. Sudahlah, sayang. Hentikan. Baiklah, saya sudah siap. Letakkan di atas. Sayang kamu. Daripada McNuggets keju. Lihat ini. Mari goreng mereka hingga rangup di atas. Sempurna. Mari letakkan mereka di atas pinggan sekarang. Bagus. Oh, saya akan tambah sedikit sos tomato pada nugget. Saya rasa itu sudah cukup. Aman warna putih sidang kan. Wah, betapa hebatnya semuanya kelihatan. Dari mana datangnya uap itu? Begitu menawan. Wah, betapa berkilatnya. Saya perlukan cermin mata hitam saya. Ia begitu terang dan gemerlapan. Tapi tak mengapa. Sekarang bibir saya berwarna emas. Ayah saya ring. Lihat itu. Nugget buatan nenek di rumah. Dengan kecap. Saya suka kecap. Ia sangat sedap, nenek. Apakah ini? Abang saya memasak sesuatu dengan skor. Ini nugget dengan keju. Saya suka. Anda pemenangnya, bro. Betul. Hore, saya menang lagi. Bagaimana saya boleh membantu Anda? Betapa cantiknya di sana. Pendeta ada Faridaya harian. Hai begitu cantik dan bujang. Hello, lelaki. Waktu hendak sekali ya. Saya muda dan segar. Namanya untuk rekan sebilik sebelah itu. Apa lain tenang, saya perlu free steer ruang kawan. Boleh tak seseorang bagi tahu saya di mana dia? Dia jatuh. Baiklah, saya akan cari dia sendiri. Hello, Dan. Awak nak saya tunjukkan sesuatu? Bagaimana kau sebenarnya cuma? Ya. Mr. Hamster and Bellon kegemaran kamu. Saya tak harap kamu suka. Ya, itu rekomen sebab kamu pulih lebih cepat. Apa? Ayu. Saya bertanya pada perkara paling menarik. Saya akan terus menyanyi di telepon. Alangkah indahnya hari ini di tempat kerja. Ayan Pri dengarkan my voice sa hospital, siram. Guys, haiwan tidak dibenarkan di sini. Dan you perlu beri saya arnab itu. Begitu sahaja. Dan awak tunggu setahun. Apa masalah awak? Apa? Dan saya wadi dibenarkan? Apa yang sudah saya ketahuan dengan Stevie, anjing setia saya? Mungkin tangan saya tidak begitu sakit. Tapi tidak, ia sakit. Baiklah, kita akan pikirkan sesuatu sekarang. Idea yang bagus. Saya boleh berpura-pura buta. Jadi, anjing kesayangan saya, Stevie, pasti akan dianggap sebagai anjing pemandu. Kezaman sore beres kenoin sui. Saya tahu hello. Saya tak nampak apa-apa. Hei, kenapa Anda hentikan saya? Adakah Anda bercadang untuk menyerang orang buta? Ya, Buta. Anda... Awak boleh lalui, ya? Itu janggal. Balas saya. Budak nakal. Itulah dia, Stevie. Kau akan kena daripadaku sekarang. Aku akan kejar kau, kawan. Dan berbulan tanpa biji manis. Kemana kau lari dariku? Jadi boleh kau pegang ini? Aku akan tangkap kau juga, anjing berkaki 4. Ayo, berhenti. Jadi kau bukan buta? Keluar dari hospitalku dengan anjingmu. Kita perlu bersihkan sedikit. Adakah Anda mempunyai bayi?
Dan saya mempunyai goncang untuk bayi. Biar saya yang melihatnya. Oh, tunggu. Dia sedang tidur. Oh, tidak. Ya, saya ada anjing di sana. Saya minta maaf. Saya perlu buat kerja dan saya takut untuk bersendirian. Adakah memang mustahil untuk berjalan dengan putri saya? Faham. Baik, Anda tidak akan nampak kami lagi. Tetapi saya akan simpan mainan itu. Di warna kawai di Riner. Tunggu sebentar. Tapi, Adakah itu gini? Flankers melihat ke Frank Surosoy, kamu tak boleh bawa haiwan kepada kami, maaf. Tetapi saya tidak buat peraturan. Itu akan dikembalikan kepada kamu apabila kamu diperiksa oleh dokter. Bagaimana ida Anda bersepan dengan urus haiwan? Saya harus berikan awal dengan segera. Saya tidak boleh pergi tanpa lipas comel saya. Oh, dan lelaki ini begitu digigit teruk. Oh, dia memberi saya idea. Saya boleh balut pembalut di kepala saya dan letak balang lipas di atasnya. Jururawat pasti akan benarkan saya masuk kerana saya ada benjolan besar. Oh, yes sir. Apa? Badut. Sebentar, Bel. Mari mereka bagaimana? Wah, saya hanya pernah melihat benjolan besar seperti itu pada lagu mereka. Siapa masuk? Bagaimana Anda berjaya melakukannya? Oh, kepala saya sakit. Hai, Nenek. Adakah Nenek fikir ia bom? Dan Nenek percaya? Hebat, kan? Itu haiwan peliharaan saya. Lipas. Mereka begitu comel sehingga saya tidak boleh berpisah dengan mereka. Mereka membantu saya sembuh. Nenek, kemana Nenek pergi? Jangan pergi. Mereka tidak berbahaya. Hello, juru rawat. Hai, datang ke sini untuk lalu dan menara godong, Sam. Anda tidak mustahil untuk membawa pas bersama. Penipuan Hungarian. Jika saya tahu, saya tidak akan datang ke hospital Anda. Ini sungguh keterlaluan. Apa? Ada boleh bersendirian dengan haiwan? Tapi bagaimana dengan ikan saya? It's Finusridan. Oh, betul. Hayo ada ide sebenar. Silakan tuang ikan dari akuarium ke dalam saluran. Kemudian pastinya ia boleh dibawa melepasi meja juru rawat. Kami buat seolah-olah saya ada IV. Baik, Rosa, saya boleh balik sekaidah saya, jom. Oh, hello, saya sangat sakit. Ya boleh jadi. Hai. Betapa mengerikan. Pergi ke Wad segera. Hai, Ato. Dan saya adalah rakan sebilik baru awak dan saya berjaya membawa masuk ikan saya. Jadi saya akan memindahkan awak ke tempat yang lebih biasa. Oh, polis ini betul-betul mengganggu saya. Saya perlu minum sedikit air. Hei, apa yang salah dengan air ini? Alamak, adakah saya benar-benar akan minum? Oh, tidak. Alangkah mengerikan. Adakah ini milik Anda? Anda tak boleh bawa haiwan ke sini. Betapa menjijikkan. Ya Tuhan, nama ini bagaimana mau bawa ini ke hospital? Mereka pasti terlepas sesuatu di klinik itu, di jalan lain. Dan ini untuk orang ramai. Saya perlu cari jalan penyelesaian. Saya tak boleh tak bawa Mia merah saya masuk. Oh, idea. Kamu bijak, kan? Mari pergi ke ventilasi ke bilik saya seperti pengintip sebenar. Oh, hai. Hai, tidak ada haiwan. Sejujurnya, oh, di mana dengar apa yang kamu buat? Haha. Bagaimana dengan beg tangan awak? Aduh, apa-apa keju. Dengan lubang, pelik awak memakannya. Baik. Dia di Hyberian. Selain boleh plus. Hello. Saya akan sebelik pada dengan Anda. Tolong lebih senyap sedikit. Saya perlu berjumpa dengan kawan. Nia, ada keju menunggu awak di sini. Pergi ke keju. Awak sangat pijak. Awak boleh berjalan sendiri dan juga berlari ke bilik saya. Hebat. Oh, Schaefer Gadorid Zero Lemzia. Birding. Itu adalah sebuah haiwan bermalar di hamster yang betul-betul haiwan peliharaan. Adsi, I bro Jurusaro berdinggar di hospital. Apa? Tak boleh ada buaya dengan Taiwan? May pabor answer saya perlu cari sesuatu. Lazy saya mesti datang bersama. Oh, ay naman chef tema dan itu pulang ains. Tapos minaban, trolley dengan periuknya yang pasti akan membantu. Yang perlu Anda lakukan ialah mengambil pakaian seragam dan troli kaki secara senyap. Ada akan sorokan siput di sini, tutup segalanya dengan bubur, dan saya boleh pergi. Oh, awak lagi. Apa makanan kita hari ini? Apa itu? Bubur, dapat menjadikan eksionis saya akan main perluasan kebenaran. Hei, tunggu. Mengapa kita tidak makan bubur? Saya akan hidangkan Anda beberapa makanan yang lazat. Supaya ubah yang terbaik. Nanina Lizzie South Cersei Mar do you work? Oh, panas sangat. Berhenti. Kemana kamu pergi? Seekor kura-kura?
Tiada kura-kura di hospital? Itu sesuatu yang baru. Baiklah, kura-kura awak akan menunggu awak di sini. Pergilah. Apa? Ada yang hai mensidu narain? Tapi Pascal, saya tidak boleh hidup seminit tanpa saya. Kami tidak boleh dipisahkan. Kita perlu cari jalan untuk... Oh, betul. Saya boleh sembunyikan dia bawa aksesori. Pascal, duduk di kepala saya dengan tenang, ya? Kita akan tutup awak dengan topi dan ikat tali leher dan selendang sekeliling awak. Ah, macam itu. Seger, Bam. Sekarang tidak boleh sesuai mampuannya, sir. Mari kita berpura-pura saya ada Sawat terima Sik 99 dan 9. Oh, hai, Encik Jururawat. Saya perlukan bantuan doktor dengan segera. Mari kita pergi. Terima kasih. Masuklah. Memang tiada siapa dengan awak, walaupun ramai orang cuba menyelinap masuk hari ini. Oh, tunggu, berhenti. Adakah awak ada chameleon di kepala awak? Pergi. Oh. Mulakan. Kita Amerika com monte berkata chef saya. Ada sahabat terferdil betul.